Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'. Pertama sekali, bersamalah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang Allah bagi kepada kita pada hari ini. Dapat lagi bersama-sama solat maghrib secara berjemaah dan dapat lagi bersama dalam majlis ilmu pada malam ni, insya-Allah. Dan hari ini ana agati YB, Ustaz YB kita untuk kita kata untuk sambunglah berkenaan dengan ilmu faraid. Dan kita cubalah untuk habiskan kitab kita ni tak lama dah, insya-Allah. Cumanya ana harap rasa kalau kata susah sikit ataupun payah nak faham, tak apa. Dengar banyak kali. InsyaAllah lepas pada ni, lepas habis kitab ni, kita baca kitab lain pula. Dan apabila kita dengar semua, insyaAllah Allah akan buka, akan faham kita berkaitan dengan ilmu ni. Dan Anas sendiri pun walaupun kita kata ngaji lepas ke riak sana tu, tapi apabila nak ngajar faraid, kena tengok semula, kena ulang kaji semula. Sebab apa? Sebab dia ilmu ni dia mudah hilang, mudah teringat. Jadi sama-samalah ana jom ngajar, ana boleh ingat balik apa yang ana belajar, dan seantum boleh belajar benda baru dah. Mungkinlah kelas tak kata 1, kata 2, kata 3, kata 4 tak belajar lagi ilmu faraid ni. Tapi tak apa, dengar dah. Okey. Dan sebelum ni kita belajar berkaitan dengan hijab ataupun pendinding. Yang mana perhera dia, pendinding ni tidak sama dengan penghalangan. Pendinding ni dia ada dua, iaitu hijab nuqsan ataupun hijab herman. Ya, di dinding teguh. Maksudnya kalau ada waris yang sebelum dia tu yang lebih aula, lebih utama, ada waris ni tak boleh teguh. Ada juga waris yang mana dia asal boleh banyak, tapi disebabkan ada waris tertentu menyebabkan dia boleh sikit. Okey. Itu tak apalah, secara ringkas. Dan minggu lepas kita ada belajar berkaitan dengan waris lelaki. Waris lelaki yang dihijab. Yang dihijab daripada mendapat pusaka. Okey. Jadi bila-bila tu anak kena tulis balik lah gapo kita ngaji minggu lepas tu. Jadi kalau ada si antum belum ataupun tak ada nak lukis hari tu, bila-bila ana duk tulis balik ni, si antum bila-bila tulis. Okey. Jangan duk kecek lah. Ada pasal belaka? Ada. Okey, boleh. Okey. Benda sama je ana tu lukis. Minggu lepas pun, minggu sebelum ni pun ana lukis benda sama je. Okey. Al-Majid Simati. Kita kata belah atas lah. Iaitu ayah dia. Lepas tu lepas tu bawah dia Ibn. Lepas tu bawah dia bint. Boleh ingat dia bila-bila dia. Walaupun anak tulis ni ikut Arab, tapi kena ingat lah.
istilah-istilah ni. Supaya apa? Supaya mudah lepas ni. Si mati, al-mayyit si mati. Ab, ayah. Mak. Ibn, anak lelaki. Bint, anak perempuan. Jadi ingat. Okey. Bawah anak ni, dia ada ibn-ibn. Anak pada anak lelaki. Kalau dengan dia dengan si mati ni, dia cucu lah. Cucu lelaki daripada anak lelaki. Ataupun bint ibn. Okey. Lepas pada tu, dia ada lagi. Ibn. Okey. Bint. Ibn. Ni anak lelaki. Ni cucu lelaki. Ni cicit lelaki. Ni cucu perempuan daripada anak lelaki. Ni cicit perempuan daripada anak lelaki. Benar tak? Okey. Baik. Ni anak lelaki, anak perempuan. Lepas pada dia, bukan waris dah. Sebab dia zawil arham. Ni lepas pada dia, bukan waris dah. Dia zawil arham. Okey. Selesai dah alik bawah. Alik atas pula. Alik atas. Ab. Ab. Bukan ab. Ab. Tidak. Ab. Nenek sebelah ayah. Okey. Sini. Sini dulu. Okey. Sini. Dan kat atas lah. Ini bukan waris. Sebab apa? Dia zawil arham. Okey. Hak ni lepas pada hak ni. Dan kat atas bukan dah. Sebab dia zawil arham. Okey. Okey. Biar dulu. Okey. Lepas pada tu. Kita ada adik-beradik. Adik-beradik. Si ibu sebapak. Syakik. Okey. Lepas tu ukhtu syakik. Okey, baik. Lepas tu kita ada liab. Adik-beradik sebapak. Lepas tu kita ada ukht liab. Okey, baik. Lepas pada tu adik sebelah mak. Okay, kita ada lium dengan ukht lium. Adik-beradik perempuan si ibu. Okey. Baik. Lepas pada tu anak lelaki ni dia ada Syakik ni adik-beradik si ibu sebapak si mati, dia mesti ada anak ibn. Syakik. Dan ke bawah. Di sini mesti ada ibn, liab. Dan ke bawah. Okey. Baik, adik-beradik ayah kita pula. Ni jadi am lah. Okey. Sini jadi am syakik. Adik bapa saudara si ibu sebapak. Lepas tu ada am liab. Okey. Lepas tu sini dia ada ibn am syakik. Lepas tu sini dia ada ibn am liab. Bayar. Ni adalah sasilah kita kena ingat depan lah. Okey, baik. Barulah kita pergi ke gapo hak kita nak ngaji hari ni. Sebab apa? Sebab hak bahagian lelaki anak teri dah minggu lepas. Jadi kita tak salah ulang benda tu lah. Nak ngaji benda baru pula. Okey. Dan ni saya antum boleh tengok muka surat 133 dekat. Dia tengah. Bukan tengah sangat. Dia tengah bawah sikit. Kalau nampak dan dalam kerungan dan didindingkan. Ada nampak tak? Ada lah. Okey. Dan didindingkan cucu perempuan. Kita cari cucu perempuan mana? Cucu perempuan ni. Anak kena ambil marker nama merah. Okey. Ni. Binti Ibn. Dia dididingkan, dia tak boleh. Dia tak boleh. Bila dia tak boleh tu? Dia tegas sini.
daripada cucu perempuan daripada anak lelaki. Ni cucu perempuan daripada anak lelaki. Kalau cucu perempuan daripada anak perempuan, sah-sah dah tak boleh. Sebab apa? Sebab dia Zawil Arham. Dan ni kita kecek pasal cucu perempuan daripada anak lelaki. Okey. Dia ayat ke apa? Dia didinding dengan anak laki-laki atau dua anak perempuan. Ni. Okey. Kalau ada anak lelaki menyebabkan cucu perempuan ni tak boleh. Cucu perempuan daripada anak lelaki tak boleh. Lepas tu saya hantar pun soal lah. Kalau ayah dia mati awal ayah dia. Contoh, ayah dia mati awal. Adakah dia tak boleh? Jadi kita jawab sebelum tak boleh ke tak boleh ke tak boleh tu, kita kena tanya arwah ni dia ada anak lelaki lain ke tak? Ada anak lelaki lain ke tak? Contohlah arwah ni dia arwah ni dia ada dua orang anak lelaki. Dia ada dua orang anak lelaki. Lagu mana? Boleh ke tak? Ayah dia mati dah. Jawab dia kena tengok ada tak anak lelaki lain. Rupa-rupanya ada hak ni. Mungkin kita kata hak ni tak ada dah. Hak ni tak ada dah. Hak ni ada. Maka anak lelaki hak ni menghalang dia juga. Okey, beres. Okey. Lepas ada tu dia kata atau dua anak perempuan. Ni. Okey. Sini cerita dua-dua tak ada. Kita kata anak lelaki ni tak ada lah. Okey. Cara untuk menghalang cucu perempuan daripada lelaki ni boleh. Kita kata didinding lah. Apabila anak perempuan ni cucu perempuan daripada anak lelaki ni dia didinding apabila anak perempuan ni dua orang nak ke atas. Maksudnya dia ada dua orang lah. Dia ada dua orang. Anak perempuan. Si mati ni ada dua orang anak perempuan contoh. Menyebabkan sini ni anak perempuan akan dapat 2/3 dah. Yang menyebabkan jumlah paling banyak huruf wanita 2/3 sahaja. Yang menyebabkan cucu perempuan daripada anak lelaki tak boleh didindingkan. Okey. Soalan. Sebab dalam kitab dia tulis dua orang. Kalau seorang contohlah seorang ni. Kalau seorang anak lelaki ni dia boleh 1/2. Okey. Menyebabkan ada baki lagi daripada 2/3 tadi. Kok kita ayat tadi kan 2/3 kan. Jadi kalau kata 2/3 tolak 1/2 akan baki 1/4. Akan baki 1/4. Jadi akan tetap dapat lah. Cucu tu 1/4. Jadi masalah kalau kata ada anak perempuan seorang aja, cucu tetap dapat. Tapi kalau kata anak perempuan tu lebih 2 dan ke atas menyebabkan cucu perempuan daripada anak lelaki ni tak boleh. Okey. Pening dah. Harus sikit. Okey. Jika tiada diasabahkan dia oleh saudaranya yang laki-laki. Kecuali. Kecuali. Kita kata arwah ni. Kita kata anak lelaki tak ada ni. Tapi kita kata bin ni ada 2 orang. Menyebabkan 2/3 dah. Hak ni cucu perempuan ni masih dapat. Boleh dapat. Dengan syarat. Kena ada hak ni. Sebab tu dia tulis situ.
dengan syarat kapan dengan syarat kalau ditulis kalau ikut ayat tu tiada diasabahkan dia oleh saudaranya. Kalau tak ada kan menyebabkan dia tak boleh lah. Tapi kalau ada maka cucu ni dia boleh dengan cucu lelaki. Dia dapat secara asabah. Secara asabah. Boleh. Contohlah situasi lain. Tak ada hak ni. Tak ada. Tapi ada hak ni. Ada cicit. Hak ni tak ada. Mati awal. Hak ni ada. Boleh lagi. Sebab dia kata situ yang laki-laki atau anak bapa mudanya yang laki-laki ni. Anak bapa mudanya. Maksudnya anak saudara dia lah. Jadi menyebabkan kita baca perhabis dah. Maka jika diasabahkan dia oleh yang tersebut mengambil ia sertanya akan yang tinggal kemudian daripada 2/3 anak perempuan itu atas jalan asabah. Jadi kalau kata ada 2 orang anak perempuan ada sama cucu perempuan ni bersama dengan pengasabah dia. Itu cucu lelaki pada anak lelaki ataupun anak kepada ni. Contohlah. Jadi menyebabkan dia boleh asabah baki daripada pusaka lah. Daripada pusaka. Sebab contohlah kalau ni kan. Waris yang tinggal, contoh. Waris yang tinggal adalah binti ibn. Okey, Binta ibn. Okey, ada 2 orang. Binta ibn, lepas tu ada binti bukanlah. Binti ibn tu binti ibn lah. Bintan, ada 2 anak perempuan. Okey, ada 2 anak perempuan. Lepas tu ada cucu perempuan daripada anak lelaki. Kalau ikut asal, hak ni 2/3. Hak ni tak boleh. Sebab apa? Sebab cukup dah 2/3 dan baki 1/3 lagi akan pergi ke waris asabah lain. Okey, kena cari orang lain lah. Sebab dia didindingkan dah. Okey. Tapi kalau kata ada ibn-ibn. Ada ibn-ibn, maka hak ni dengan hak ni dia akan dapat secara asabah. Kalau kita kira agak 2/3 asal masalah 3. 2/3 daripada 3, 2 tolak 3 so. Jadi anak perempuan 2 orang ni akan dapat 2/3 dan 2 orang ni akan dapat 1/3. Tapi anak tak sahih lagi tu. Tapi nak ayatnya cucu ni asal tak boleh tapi dia boleh. Lepas pada ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Khair insya-Allah dah. Moga-moga boleh faham lah. Tak apa. Okey. Bila ni nak tanya, dalam ramai-ramai si antum ni. Siapa dia ada tuk lagi? Maksudnya ada, kalau kata, contohlah. Kita kata, ada adik-beradik perempuan, cucu lah kepada arwah. Kalau kata tuk meninggal, tengoklah. Kebarangkalian mungkin ada lah bahagia cucu perempuan tadi. Tengoklah. Tapi anak tak boleh nak oyak. Dia pasti boleh. Tak. Tengok kalau kata tidak didinding, maka dia akan dapatlah pusaka tu. Okey. Yang seterusnya, ni pada dah. Cucu perempuan daripada anak lelaki ni. Seterusnya, dan mendindingkan nenek perempuan sebelah ibu itu dengan ibu. Ni. Nenek sebelah ibu Ni. Okey. Dengan ibu, patut nenek perempuan sebelah ibu itu dengan ibu dan nenek perempuan sebelah bapa itu dengan ibu dan dengan bapa.
dengan bapa dan dengan ibu. Okey. Lah ni kita ada dua nenek. Nenek sebelah ayah kita seorang, betul. Nenek sebelah mak kita. Okey, baik. Lah ni kita ada dua nenek. Nenek hak ni, nenek sebelah mak kita. Ada? Nenek sebelah mak kita, dia boleh dihalang oleh mak kita. Kalau mak kita ada, nenek tak boleh lah. Beres. Jadi kalau kata nenek tak ada, mak kita tak ada, maka nenek kita akan boleh. Daripada harta kita. Baik. Untuk nenek sebelah ibu kita. Tapi kalau nenek sebelah ayah kita, ab, yang boleh menghalang nenek ni dua orang, iaitu ibu dengan bapa. Contoh, kalau kita kata ibu tak ada dah, tapi bapa ada, menyebabkan nenek sebelah bapa ni tak boleh. Tapi kalau kata tak ada dua-dua, ni boleh lah. Dah. Berbeza dengan syarat sebelah ni. Ni kalau ada ayah ke, tapi tak ada mak, boleh je. Sebab dia syarat sahaja. Ni ada dua. Baik. Aduh. Okey. Seterusnya. Hak nenek mudah pula deh. Hak cucu payah sikit, tak apalah. Dan dihijabkan nenek perempuan yang jauh. Kalau ni kita kecek nenek perempuan yang jauh. Okay, kita kata kita ada nenek ramah. Nenek ni. Ni nenek kan? Moye. Sini pun ada. Ab. Sini ada. Ab ni bukan dah. Ab. Ab. Okey. Lalu kita kecek bak nenek jauh. Tapi jarang dah berlaku dah. Golik-goliknya nenek tak ada awal lagi. Tapi kalau kata nenek tu nikah awal, dah. Lepas tu panjang umur dia. Siapa ada cicit, ciok nah. Dah. Jadi tiba-tiba cicit dia meninggal dulu. Mana tahu dah. Jadi kita belajar ni bukan nak tengok benda tu akan berlaku tak. Cuma kemungkinan akan ada tu kita bincang lah. Okey. Kata nenek perempuan yang jauh yang satu pihak itu dengan pihak yang hampirnya seperti ibu bagi ibu. Ibu bagi ibu. Beres. Dan ibu bagi ibu-ibu. Ni. Kita kecek hok. Ibu bagi ibu, ibu bagi ibu-ibu. Okey. Seperti dan seperti ibu bagi bapa. Ni. Ibu bagi bapa. Dan ibu bagi ibu bapa. Ibu bagi ibu bapa sini. Okey, boleh. Ada anak cuba tanya ChatGPT. Suruh dia terang hak ni. Ibu bagi ibu bapa. Salah. Anak saja nak test dia. Nak test dia. Anak kata terang kepada aku ibu bagi ibu bapa. Dia pun terang kan dah. Dia terang hak ni. Jadi jangan percaya ChatGPT. Takut saya antum faham ni. Nak ngira kita tanya ChatGPT jangan. Bab faraid jangan. Silap. Okey. Jadi nenek yang jauh, nenek yang jauh. Nenek belakang ni nenek. Tapi kita ni ingat apabila nenek ni ada, maka nenek yang jauh ni akan didinding lah dengan nenek yang dekat. Boleh? Kalau hak ni ada nenek ni, ada nenek ni, ada dua-dua. Maka nenek ni tak boleh sebab wujudnya hak ni. Maksudnya nenek hok
Hok dekat akan menghalang nenek hok jauh. Okey, beres. Ni seterusnya. Dan dihijabkan nenek perempuan. Dihijab nenek perempuan yang jauh pada pihak bapa. Itu dengan nenek perempuan yang hampir pada pihak ibu. Law ni kita kecek tadi nenek bahagi ni deh. Law ni hok silai pula. Sebelah ibu dengan sebelah ibu dengan sebelah bapa. Okey. Jadi law ni ibu bagi ibu. Tengok tak? Ibu bagi ibu. Ibu bagi ibu. Dan ibu bagi ibu bapa. Okey. Jadi, dia kata sini, dan dihijabkan nenek perempuan yang jauh. Kalau ikutkan, jauh sikit lah hak ni. Dah. Hak ni dekat lah nenek. Tapi hak ni kena so 3. So 2. Hak ni 2 je. So je. Jadi nak boleh ke siapa ke dia so je. Hak ni so 2. Okey. Jadi kalau berhimpun. Kalau berhimpun, ada nenek sebelah ibu dan ada moyang sebelah bapa. Hak ni. Jadi menyebabkan hak ni boleh, hak ni tak boleh. Dan dia kata tiada aksnya, yakni tidak dihijabkan. Terbalik pula. Dia kata nenek perempuan yang jauh pada pihak ibu dengan nenek yang hampir pada pihak bapa. Seperti ibu bagi bapa. Ni. Terbalik pula. Kita kata, ni ada. Hak ni ada. Lepas tu, dan ibu bagi ibu-ibu. Ada hak ni. Tadi kita silih hak ni. Dah. Kalau ada hak ni tak boleh lah. Tapi, terbalik sebelah bapa. Dia kata, ibu bagi ibu-ibu, hak ni, ibu bagi ibu-ibu, bahkan bersekutu kedua nenek itu pada sudus. Kalau ikut ke hak ni, tak boleh lah hak ni deh. Tapi hak anak ni, berdasarkan hak dijelaskan, maka kalau ada hak ni dan ada hak ni, maka dia kedua-dua ni boleh sekali. Maksudnya boleh satu pernah, pakatlah dua orang tu. Secara sama rata. Boleh? Nampak tak perbezaan dia tu? Sebelah mak dengan sebelah ayah. Dan payah nak jumpa kes ni. Tapi tak apalah. Okey. Seterusnya. Dan saudara perempuan daripada tiap-tiap pihak. Saudara perempuan daripada tiap-tiap pihak. Seperti saudara laki-laki. Pada barang yang dihijabkan dia. Okey. Saudara perempuan. Saudara perempuan ni lah. Betul lah. Saudara perempuan. Betul tak? Saudara perempuan si ibu sebapa. Okeylah, lah ni dia ayat secara umum. Saudara perempuan ni daripada tiap pihak seperti saudara laki-laki. Dia nak katanya saudara perempuan ni macam kita belajar sebelum ni berkaitan dengan saudara lelaki. Macam mana dia dihijab sama je. Tapi tak apalah. Kita pergi sosok, maka dihijabkan saudara perempuan si ibu sebapa. Tu, ukhtu syaqiqah tu. Si ibu sebapa itu dengan bapa. Okey. Ni hak ni dihijab, dihalang, didinding daripada dapat pusaka apabila ada ayah.
Ada ayah. Dan dengan anak laki-laki. Ada hak ni. Okey. Jadi kalau kata ada ayah atau ada anak lelaki, maka saudara perempuan si ibu sebapa tak dapat. Dan dia kata ada lagi ni. Dan dengan cucu laki-laki daripada anak laki-laki. Maksudnya hak ni dan ke bawah lah. Maksudnya dan ke bawah dah. Pengen apa lah. Anak lelaki, cucu lelaki dan ke bawah ataupun bapa, maka saudara perempuan si ibu sebapa tak boleh. Jadi dinding. Seterusnya. Dan dihijabkan saudara perempuan sebapa. Ini pula. Tu dah. Dengan yang tiga ini. Maksudnya ni lah. So, 2, 3 tu. Sama je. Dia kena halal. Dan dengan saudara laki-laki si ibu sebapa. Ni. Hak ni. Pak. Okey, kalau ada bapa, ada anak lelaki, cucu dan ke bawah, ada saudara lelaki si ibu sebapa, maka saudara perempuan si sebapa akan didinding. Okey. Dan seterusnya. Dan dihijabkan saudara perempuan si ibu. Saudara perempuan si ibu pula. Lagu mana? Dengan 2 orang saudara perempuan si ibu sebapa. Sini dia sebapa. Dan dihijabkan saudara perempuan sebapa. Saudara perempuan sebapa. Okey. No. Dengan 2 saudara. Ni dia nak bahas lagi lah ni. Saudara perempuan sebapa dengan 2 orang saudara perempuan si ibu sebapa. Ni. Ni di dinding juga. Dengan 2 orang saudara si ibu sebapa. Macam tak dikih, macam kes ni. Macam kes ni. Jadi kalau kata saudara perempuan si ibu sebapa ni 2 dah kat atas, yang mencukupkan dia 2/3, menyebabkan saudara perempuan si ibu ni, saudara perempuan sebapa ni didinding. Maka jika ada sertanya saudara laki-laki diasabahkan. Okey, kalau kata ada hak ni, maka dia akan dapat asabah. Macam kes hak ni juga. Jadi kalau kata ada bergu dia, ada yang mengasabahkan dia, maka 2/3 tadi. Okey, contoh ni ada 2 orang. Tak ada hak ni lah. Jadi menyebabkan ada 1/3 lagi, maka saudara perempuan sebapa akan dapat dengan saudara lelaki sebapa. Secara asabah. Okey. Dan dihijabkan pula saudara perempuan sebapa itu dengan saudara perempuan si ibu sebapa. Dan dihijabkan pula saudara perempuan sebapa. Okey, hak tu. Ada lagi dah. Itu dengan seorang saudara perempuan si ibu sebapa serta. Okey. Hak ni pula, hak kes sama juga. Dia contohlah, arwah ni meninggalkan hak ni. Anak perempuan. Anak perempuan dapatlah 1/2 contoh dia. Dapat 1/2. Okey. Lepas tu, saudara perempuan seibu sebapa ni, dia dapat asabah. Ma'al ghairi. Menyebabkan dia menghabiskan harta. Jadi secara automatik dia mendinding hak ni. Dia mendinding saudara perempuan sebapa.
Perempuan seibu sebapa sertanya anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak laki-laki. Jadi saya antum lepas ni, jangan pening dah, jangan pening. Dia hak ni saudara perempuan seibu sebapa ni, dia boleh secara asabah dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki. Dia boleh asabah. Menyebabkan apabila hak ni boleh asabah dah, maka terdindinglah hak ni. Habis dah harta. Boleh ke hak ni? Beres. Masa? Panas kepala? Panas? Tak apa. Jadi, itulah kita belajar pada hari ini berkaitan dengan pendinding bagi wanita. Dia tak sama dengan lelaki banyak lagi. Sebab baris perempuan ni ada 10 je. Baris lelaki ada 15. Okey. Boleh. Ni, hok gapo ana belajar ni, dia sebenarnya apabila si antum duduk terapeh sosok ayat tu, baru boleh faham. Cuba untuk faham sosok gapo yang ditulis oleh penulis. Okey, tak faham, mari tanya ana. Sebab dia guna istilah dia guna penulis ni, dia guna capa Arab so. Lepas tu dia Jawi tu kan. Jadi perlu kepada tarkif, perlu kepada fokus. Okey, baik. Setakat mana dah penulis? Nulis ke apa tu? Aloh. Setakat mana nak tengok? Buat je nulis. Kalau hanya balik ingat ke tak? Yo. Okey. Berapa lama gini enggak? Okey, ana bagi satu kes lah. Sebab kalau nak masuk bab baru berkaitan dengan asabah macam lama. Macam lama lagi. Lama lah ambil masa. Okey, lah ni kita kata arwah meninggalkan. Okey, kita bagi kes arwah meninggalkan. Nak letak siapa dia mati ni? Tak apa. Ana letak nama Faris. Faris hok meninggal. Okey. Faris meninggal, dia ni ada ke apa? Ada isteri, zaujah. Okey. Lepas pada tu dia ada anak perempuan bint. Lepas tu dia ada bint ibn. Okey. Lepas pada tu dia ada siapa lagi? Dia ada okey. Maksudnya Faris ni dia meninggal. Harta dia 1 juta. Ada 1 juta. Okey. 1 juta harta dia. Dan meninggalkan isteri, anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan meninggalkan ayah. Baik. Kita pun nak letak. Kita pun belajar. Kena ingat balik ke apa kita ngaji sebelum ni. Zaujah, isteri. Isteri boleh buat apa? Kalau arwah ni ada anak. Kita kena ingat. Okey, zaujah akan dapat 1/8. Sebab apa? Sebab arwah ada anak lah. Okey, anak keturunan. Okey, bint akan dapat 1/2. Tapi tak ada kait dengan kita ngaji lah. Okey, ana letak dulu situasi dah. Dia ada seorang anak perempuan. Dia anak perempuan akan dapat 1/2 lah. Wa in kana wahidatan falahan nis. Kalaulah dia anak perempuan seorang, dia akan dapat 1/2. Okey. Binti ibn, hok kita belajar tadi. Perempuan ni huruf ni dia akan dapat paling tinggi sekali adalah 2/3. Jadi 2/3 tolak 1/2
ne, dia akan dapat baki ni lah. 1 per ne. Iaitu takmilah sulusan yang orang panggil. Melengkapkan 2/3. Okey. Jadi, ab akan dapat asabah. A dapat asabah. Okey, kita pun kira lah. Ada 8, ada 2, ada ne. Okey, 2 boleh masuk dalam nombor 8. 2 boleh masuk nombor ne. Okey, beres. Jadi kita kira nombor 8 dengan nombor ne. Jadi asal masalah akan jumpa 24. Asal masalah ni kita akan belajar paham ni lah. Okey, 1/8 daripada 24. Boleh berapa? 3. Bin 1/2 daripada 24, 12. Okey. 1 per ne daripada 1 per ne daripada 24 dapat 4. Okey. 12 tambah 3, 15. 15 tambah 4, 19. 19 tolak 24, jadi 5. Jadi kita tahulah. Okey, zaujah akan dapat 3/24. Orang ni dapat 12/24. Orang ni akan dapat 4/24. Orang ni akan dapat 5/24. Boleh bagi? Ada sejuta tadi. 2/3/24 kali sejuta. Bolehlah bahagian dia. Boleh? Okey. Jadi nak kait dengan huk apa kita ngaji hari ni, kita pun, rupa-rupanya arwah ni ada 2 anak perempuan. Ada bintang. Menyebabkan cucu perempuan ni tak boleh. Orang ni dapat 2/3. Dah. Bertambah je anak perempuan. Hak kita belajar tadi lah. Banyak lagi situasi hak kita ngaji. Cuma nak ayatnya, bertambah je anak perempuan seorang menyebabkan dia dapat 2/3. Dan tidak ada yang mengasabahkan dia. Tak ada cucu lelaki. Tak ada cicit lelaki. Menyebabkan terdindinglah dia. Okey. Jadi 2/3 dengan 8. Asal masalah yang sama. 24. Jadi 1/8 daripada 24, 3. Orang ni dapat 16. 16. 23 daripada 24 dapat 16. Dan bahagian ayah tadi. Ana tak ingat. Lupa. Kok tadi dah. Kita kata sorry dulu. 1 per ne tambah asabah. 1 per ne tambah asabah. Ni kok kita kata tadi dah. 1/2 ni 1 per ne. Minta maaf. Tapi nanti je sama je. Semuanya nak kena ayak sebab perlunya kita letak bahagian yang betul. Okey. Tadi dapat 1/2 12. Ni dapat 4. 1 per ne daripada 24, 4 lah. Tapi apabila capur belakang ni ada baki so. Capur ni ada baki so. Jadi samalah natijah dia. Dah. Okey. Tapi tak apa. Lah ni disebabkan cucu anak perempuan ni ada 2 orang. Anak perempuan ni ada 2 orang. Orang ni akan dapat 2/3. Orang ni tak boleh. Okey. Jadi 1/8 daripada 24 akan dapat 3. 2/3 daripada 24 dapat 16. 1 per ne daripada 24 akan dapat berapa? Akan dapat 4. Okey, kita bercampur. Kita bercampur 16 tambah 3 berapa? 19. 19 tambah 4 berapa? 19 tambah 4. 20. Okey, ni 19 tambah 4, 20. 23. Ada 23 tolak 24. Ada tambah so lagi. Ada baki so lagi.
Sebab ni kan asabah ni. Jadi inilah bahagian dia. Zaujah akan dapat 3/24. Hak ni dapat 12/24. Hak ni dapat 5/24. Beza keadaan je. Nak banding saat ni lah. Beza keadaan. Hak ni 2 anak perempuan. Tadi seorang anak perempuan. Menyebabkan cucu dia tak boleh dah. Cucu perempuan daripada anak lelaki. Sebab kita belajar saat ni lah. Di dinding. Di dinding. Berbeza pula. Kalau kata tiba-tiba ada cucu lelaki daripada anak lelaki. Dia mak asabah. Dia akan dapat lain pula. Itulah nak ayat kepada seantum. Pentingnya kita kena faham. Siapa waris yang ditinggalkan? Silap letak waris, silap bahagi. Maka waris kita kata sepatutnya boleh banyak, boleh sikit. Jadi menyebabkan waris lain ambil hak dia tu, hak secara batil lah. Jangan main-main. Jangan main-main. Okey. Boleh. Setakat tu sahajalah pada hari ini. Adakah pun nak tanya? Ada? Moga-moga memberi pencerahan lah. Sedikit sebanyak berkaitan dengan hijab di dinding. Mendinding. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yuafi al-hamdah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi Gaza, fi Syria, fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insya-Allah kita akan jumpa lain kali pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.